Pernah tak korang tertanya kenapa NTV dulu begitu besar, sekarang macam dah hilang dari radar? Sebenarnya satu era besar dalam sejarah muzik telah pun berakhir. Pada 31 Disember 2025, 5 saluran muzik khusus MTV, NTV Music, NTV 80s, NTV 90s, Club, MTV dan MTV Live secara rasmi dihentikan. Dan yang menariknya, NTV bukan mati kerana muzik sudah tidak popular. NTV mati kerana cara kita menikmati muzik sudah berubah. Dulu kalau nak tengok video muzik, kita tunggu VJ muzik muncul, tunggu carta muzik, tunggu lagu kegemaran dimainkan, dan kalau terlepas, kita kena tunggu lagi. Tetapi internet sudah mengubah semuanya. YouTube membolehkan kita tengok apa sahaja bila-bila masa. Spotify dan Apple Music pula membolehkan kita terus memilih lagu kita sendiri. Dan hari ini TikTok serta Reels boleh membuatkan sebuah lagu menjadi viral dalam masa beberapa jam. Jadi MTV bukan lagi tempat utama untuk kita menemui muzik baru. Lebih menarik, MTV sendiri sebenarnya sudah lama berubah. Sejak awal 2000-an, MTV semakin mengurangkan video muzik dan memberi banyak lebih ruang kepada rancangan reality seperti Jersey Shore, Teen Mom dan Catfish. Dari situlah identiti asalnya MTV sebagai muzik televisyen semakin hilang, dan akhirnya pada hari terakhir saluran muziknya, MTV memilih lagu yang sangat simbolik untuk mengucapkan selamat tinggal. Video Kill the Radio Star by The Debugger, lagu yang sama digunakan ketika MTV pertama kali bersiaran pada tahun 1981. Ironinya, dulu lagu ini seolah-olah meramalkan kematian radio. Kini MTV pula menutup eranya dengan lagu yang sama. Bezanya kali ini bukan video yang membunuh radio, internet dan streaming yang membunuh era MTV. Dan mungkin inilah sebab generasi 90-an 2000-an begitu terasa kehilangan MTV. Sebab kita bukan sekadar kehilangan satu saluran TV, kita kehilangan satu tempat yang pernah menentukan muzik, fashion dan budaya pop satu generasi. MTV mungkin masih ada, tapi MTV kita kenal dulu sudah tiada.